Assalamualaikum, selamat berpuasa kepada semua rekan-rekan kekasih. Terima kasih sudi like, follow and share konten daripada Roti Bersara Channel. Untuk konten kali ini saya akan ceritakan tentang seorang wanita yang bernama Ratu Boudica. Ratu Boudica ni memang sangat terkenal dalam sejarah Tamadun Barat. Okey, walaupun dia seorang wanita tapi dia merupakan jadi macam perintis untuk perpecahan Empayar Rom. Terutamanya tanah jajahan barat. Okey, cerita dia bermula selepas kematian suami dia. Suami dia tinggalkan wasiat bagi tahu okey, tanah depa dibagikan sama setengah. Setengah bagikan Empayar Rom, setengah orang kata ambil kat keluarga Boudica lah, sebagai orang kata macam kekalkan kedudukan depa untuk sebagai wilayah autonomi. Tapi Empayar Rom mengkhianati wasiat daripada suami Boudica tu. Lalu Empayar Rom rampas semua tanah depa. Rampas rumah apa semua rampas habis. Okey, tindakan Empayar Rom ni menimbulkan kemarahan bagi Ratu Boudica. Lalu dia mula mempertikaikan orang kata kesetiaan Empayar Rom terhadap wasiat suami dia tu. Akibat daripada kejadian tu, lalu timbullah konflik pemberontakan yang dipimpin Ratu Boudica. Tak cukup dengan Empayar Rom rampas tanah depa. Okey, askar-askar Rom pitolek semua anak perempuan Ratu Boudica lalu dibawa ke tempat depa dan dirogol. Paling kesian kali lah. Setelah Ratu Boudica dapat tahu apa yang jadi kat anak dia tu, jadi benda tak elok. Lalu dia pun orang kata marah lah sebagai seorang ibu kan. Hampir buat benda tak elok kat semua anak aku. Jadi Ratu Boudica pun tak tunggu lama. Dia kumpulkan semua ni orang kata ketua-ketua suku kaum dalam Port Setik. Okey, depa start rebel. Pasal tu yang start berperang tu. Okey, kisah orang kata kejadian pemberontakan Boudica ni sampai kat Maharaja Rom masa tu. Lalu mereka kirimkan legen ke-9. Okey, bagi pekaji sejarah, mungkin hampa pernah dengar kot tentang teori ataupun misteri kehilangan legen ke-9 ni. Tapi siapa sangka guna, orang kata siapa yang sangka angkatan legen ke-9 yang sangat terkenal, yang memperluaskan tanah jajahan Rom, kata peranan mereka besar lah. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba gaib oleh kat tangan seorang perempuan. Lepas tu pula perempuan tu mereka anggap sebagai perempuan kasar lah kat Ratu Boudica ni. Jadi satu tamparan hebat bagi Empayar Rom. Mereka pun berperang juga. Perang. Okey, Ratu Boudica dia pergi bakar, kata pergi rampas, pergi bakar orang kata 3 tempat tanah jajahan Rom tu. Dia bebaskan orang-orang kat sana. Lalu kira kata mereka lawan. Okey, lepas tu ending bagi Ratu Boudica, akhirnya dia kalah jugalah kat sebuah tempat yang kini dinamakan sebagai Watling Street kat Britain. Dia kalah kat situ, tapi dia kalah, dia mati bukan kerana tentera Rom yang ni kan. Kata dia mati sebab dia orang kata membunuh diri lah. Yang tu lah kejadian malang. Sebab yang dia buat macam tu pun tak tahu siapa, tak dapat dijawab dalam sejarah akademik. Tapi orang kata watak Ratu Boudica ni tak berapa sangat, tapi tindakan dia tu orang kata menjadi penyebab pun bukan kecil lah, penyebab besar. Kiranya pemberontakan suku-suku kaum kat belah Eropah pun akan bertindak rebel juga. Masa lepas pada kematian Ratu Boudica tu lah jadinya rebel kat belah Jerman. Lepas tu Kepulauan Britain, Perancis, apa semua kan, bahagian barat Eropah. Okey, misteri kehilangan legion ke-9 ni, apa yang saya baca adalah rujukan. Okey, dia ada 3 faktor. Faktor pertama, macam saya ceritakan tadi, orang kata angkatan legion ke-9 yang anggaran dia terdiri daripada 5,000 orang. 5,000 orang infanteri. Lepas tu dia ada lah sokongan dia, auxiliary dan apa semua kan. 2-3 jenis. Dan tu apa orang kata teori pertama kehilangan tu, orang kata hangus kat tangan seorang perempuan. Okey, teori kedua dia pula
Akibat orang kata salah satu sebab Legion ke-9 ni hilang pasal kes pertempuran dengan Ratu Boudica ni. Ramai juga askar-askar dalam Legion ke-9 tu mati. Lepas tu pula mereka macam rombak balik angkatan tu. Okey, contoh ada 1,000-2,000 orang tak cukup ni. Jadi mereka transfer lah bagi kat Legion yang lain-lain tu sebagai macam top askar lah. Yang ketiganya pula dihantar ke timur. Masa tu perang dengan Empayar Parsi, Acemit. Okey, tengok kata depa pergi perang kat Empayar Parsi pun hangus juga angkatan Legion ke-9 tu. Tapi tak dapat dijawab secara pasti sehinggalah sekarang. Itu yang kata menarik dia pasal Ratu Boudica tu. Misteri kehilangan angkatan Legion ke-9 ni lah yang naikkan nama dia. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa pada semua. Sila like, follow and share konten daripada Roti Bersuara Channel. Okey, kita jumpa lagi.